Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak buat video sikit pasal Android player. Okey, siapa yang Android player dia jam dia lari ke, maksudnya masa dia ni bila kita mati kereta dia tak simpan, esok dia jadi macam restart balik. Maksudnya dia tak memori dia tu tak simpan lah. Maksudnya bateri dia tu terus padam, dia tak ada standby mode. Jadi cara dia kita senang je. Cara dia mudah je. Kita nak bagi standby tu. Kita masuk dekat setting. Okay, lepas kita masuk dekat setting, okay, lepas kita masuk kat setting, kita tekan car setting. Okay, bila dah buka car setting ni, kita masuk dekat factory setting. Okay, factory setting ni untuk Android 13, dia punya password 2860. Okay, kita dah masuk. Kita scroll dekat ni, kita cari standby option. Okay, dah jumpa standby option ni. Okay, nampak ni, macam ni saya dah set untuk cold start after 3 day. Maksudnya dia akan dalam standby mode dalam 3 hari. Lepas 3 hari kalau kereta tak start, barulah dia akan hilang dia punya setting-setting apa semua, jam apa semua tu. Kalau kita tak nak bagi standby, kita boleh klik dekat never standby lah. Ni never standby, kita boleh klik kat situ. Kalau kata kita nak dia standby, kita boleh klik dekat cold start after 3 day. Maksudnya dia akan tak jam-jam yang asal kita set ni semua, dia takkan hilang. Tu je cara dia, mudah sahaja. Siapa yang ada masalah tu bolehlah refer video ni. Standby option Okay, selain daripada nama standby option ni, ada setengah Android player dia panggil quick boot. Quick boot tu pun kita boleh ni. Kalau quick boot tu kita enable kan, maksudnya dia akan dia akan standby lah. Kalau quick boot tu kita off kan, kita disable kan, maksudnya dia tak akan standby, dia akan terus mati. Bila kita matikan Android ni, mati kunci, dia akan terus padam. Dia tak ada simpan apa-apa memori. Okay, itu sahaja, mudah je cara dia. Siapa yang tak faham boleh drop komen, InsyaAllah saya akan balas secepat mungkin lah, InsyaAllah. Okay, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.